kerajaan melalui KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Dan untuk skim harga maksimum musim perayaan bagi sambutan perayaan Christmas 2025 ini, kita akan melaksanakan skim ini untuk tempoh 5 hari, iaitu bermula daripada 23 hingga 27 Disember, iaitu 2 hari sebelum hari Christmas, on the day itself, hari Christmas pada 25, dan 2 hari selepas hari Christmas. Dan untuk tahun ini akan melibatkan 14 jenis barangan. Yang kedua, selain daripada skim harga maksimum musim perayaan, KPDN juga melaksanakan PGRM Christmas. Kita pastikan rakyat mempunyai akses kepada PGRM dan ada barang-barang keperluan Christmas, khususnya makanan itu kita pastikan SKU-nya ada. Dan untuk PGRM Christmas untuk tahun 2025 ini kita laksanakan bermula 18 hingga 27 Disember, yang melibatkan sejumlah 875 siri, dan di mana butiran dan juga lokasi penganjuran ini boleh diakses melalui takwim yang telah ditetapkan, takwim PGRM. Ada PGRM Christmas, dan pada masa ini juga sebenarnya kita menganjurkan PGRM Back to School juga. Kalau PGRM Back to School ni sebagian besarnya kita laksanakan di premis-premis pasaraya, kedai pakaian, untuk memastikan ada stok yang mencukupi. Jadi melaksanakan serentak. Tapi PGRM Back to School tu hinggalah pada minggu pertama Januari.